Habis aku. Jangan makan aku. Tolong. Singa. Huh? Tikus! Nasib baik bukan pemburu. Tolong lepaskan aku. Memang nak tolong kau lah ni. Macam mana? Kau ni kecil. Boleh ke? Boleh. Kancil yang suruh aku datang. Dan tolong lepaskan kau. Apa? Dalam banyak-banyak binatang di hutan ni, kancil suruh kau? Hei, habislah aku. Macam manalah tikus ni nak lepaskan aku? Panggillah haiwan yang besar sikit. Gajah. Sekurang-kurangnya gajah boleh juga tarik aku keluar daripada tangkap ni. Beruang ke? Tikus. Apa yang dia boleh buat? Macam mana aku nak lepas? Macam mana aku nak buat ni? Buaya. Habislah aku jadi makanan berburu. Aku tak nak mati lagi. Kancil. Kau kata nak tolong aku. Tebalnya. Boleh ke ni? Baiklah. Hah? Wow! Sini. Sini pula. Cepat. Oi. Cepat tikus. Takkanlah tak boleh. Jangan. Itu kan ekor aku. Sana. Aku bebas! Tikus, kenapa kau lari? Sini. Nanti kau makan aku. Tak nak. Tikus, aku takkan buat begitu. Aku tak percaya. Terima kasih, Tikus. Terima kasih. Kalau tak, tamatlah riwayat aku. Sama-sama. Kan aku dah kata, aku akan balas jasa kau. Kau tak percaya? Tak sangka kau yang kecil ni dapat menolong aku. Tak sia-sia aku lepaskan kau hari itu. Kau memang mengenang jasa. Mulai sekarang, kita bersahabat. Kalau kau perlukan pertolongan, cari saja aku. Kau pun sama. Pemuru. Mari, tikus. Sejak hari itu, singa dan tikus pun jadi kawan baik. Ke mana-mana pergi, mesti bersama. Itulah dia. Hancur badan dikandung tanah. Budi yang baik dikenang juga. Ara tak faham. Memang dia tak faham. Ara kecil lagi. Aris faham. Apa yang Aris faham? Cuba cerita. Pada zaman dahulu, Aris tanam ubi. Tapi tak tahu berbudi. Ubi pun mati. Aki tanam ubi. Aki berbudi. Sebab tu ubi jadi. Salah tu. Maksud peribahasa tu, sesuatu perbuatan yang baik akan sentiasa dikenang dan tidak akan dilupakan sampai bila-bila. Oh, macam abang bagi Ara gula-gula hari tu, sampai sekarang Ara ingat. Iya, jadi abang nak berbudi pada Ara.
Bila nak balas? Ish, orang berbudi bukan nak harapkan balasan. Kau ni Aris. Assalamualaikum. Yeay! Assalamualaikum, bang. Duduk sini, Papa. Makan. Cepatlah rasa, cepatlah. Lagi ni. Memanglah baru masak. Oh, sedapnya. Lagi sedap dari beli kat kedai ni. Mestilah. Ini tanam sendiri. Papa kena berbudi dengan tanah. Baru sedap. Papa. Macam tu Aki. Ha? Tadi Aki cerita pasal singa dengan tikus jadi kawan baik. Oh, macam Aris singa, Ara tikus. Dah jadi kawan baik ke? Atau... Masih bergaduh lagi. Sunyi dah. Halo? Apa? Tak payah pancit? Yelah. Wan, sediakan tempat tidur. Ramai malam ni.